Perkara yang betul yang kita buat tuan-puan, untuk awal-awal mesti dipaksa. Contoh tuan-puan untuk anak-anak kan, waktu kita kecil-kecil dululah, untuk gosok gigi tuan-puan, mak ayah kita paksa kita. Nak gosok gigi pun kena paksa. Nah, jadi apabila dah benda tu benda yang betul, benda tu benda yang bagus, kena paksa dulu untuk permulaan. Nanti dah jadi tabiat, mak ayah kita tak suruh pun kita akan gosok gigi juga. Sama juga dengan menabung tuan-puan. Menabung ni perkara yang betul. Tak, ke benda yang salah menabung tak? Menabung ni perkara yang betul. Jadi tuan-puan, menabung dulu kena paksa. Paksa. Sikit pun tak apa tuan-puan. Nah, contoh tuan-puan mampu menyabung RM50, simpanlah RM50. Mampu 100, simpanlah 100. Mampu simpan 200, simpanlah 200. Paksa. Nanti dah jadi tabiat tuan-puan. Gaji naik sikit, simpan banyak lagi. Gaji naik, simpan lagi. Gaji naik, simpan lagi. Sebab apa? Tuan-puan dah ada tabiat tadi. Tabiat paksa untuk menabung tadi. Maka tuan-puan akan bertambahlah tabungan tuan-puan. Tapi kalau orang yang tak paksa menyimpan tuan-puan, ada duit dia belanja. Ada duit dia belanja. Ada duit dia belanja. Apabila gaji dia naik pun, dia akan habiskan untuk berbelanja juga. Gaji RM3,000 habis dibelanja. Gaji RM5,000 habis belanja. Gaji RM7,000 pun habis belanja. Gaji RM10,000 pun habis dibelanjakan. Sebab apa? Dia tidak ada tabiat. Dia tak paksa untuk menyimpan. Jadi, duit yang dia dapat pun habis digunakan untuk berbelanja je setiap bulan. Jadi tuan-puan, ingat tuan-puan, perkara yang betul kena paksa. Itu apa yang diberitahu oleh mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, termasuk dengan menabung tuan-puan, kena paksa untuk menabung minimum 10% daripada pendapatan. Nak saya bantu? Boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya.